Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar anda semua? Okey, untuk video kali ini dengan QJ Fortress 350 kita, saya nak tukar dia punya side mirror. Kebetulan selongkar-selongkar dalam store ada side mirror lama yang dulu pernah pakai kat motor lain, tapi barangnya saya tak buang lagi ataupun tak ada let go lagi kan. Jadi saya ingat saya nak cuba pakai lah, tengok lepas tak lepas. Kalau Fortress ni, ni skru dia tengok macam lebih kurang sama je lah. Ini barang dia, ini barang dia buatkan. Side mirrornya bentuk macam ni, dia kecil lah, kecil. Memang jadi lagi smart lah kalau pasang kat motor. Okey, selain tu ada nak pasang ni mounting tu, apa, nak letak kamera GoPro ke Insta ke kan, di pasang kat area sini lah, lebih kurang untuk recording lah, senang sikit. Alang-alang dah buka apa side mirror ni kan. Okey, jadi itulah, rasa dua barang nak pasang untuk sementara waktu ni. Okey, ini kalau dah buka side mirror macam pakai macam ni lah. Tak ada side mirror mat. Windshield, keadaan windshield dah turun habis, kira okey lah, seperti juga lah. Tak adalah terlalu tinggi sangat bila dah turun windshield ni kan. Tengok macam ni, dia okey je, tak tinggi sangat bila turun habis. Kalau nak ranggi tu memang kena warna smoke atau warna gelap lah windshieldnya. Okey, siap pemasangan side mirror. Macam ngam tak ngam pandangan daripada sini. Abuk sikit mat, lama simpan dalam store ni, bersihkan dulu. Dia cutting CNC juga ni, cun-cun lah, potong dia sebelah sini. Jadi side mirror ni dia boleh adjust, nak turun bawah lagi boleh adjust, nak naik boleh, dia boleh turun bawah. Yang ni pun boleh adjust, nak pandangan dalam dia buka lagi boleh adjust lah. Kalau kata nak tinggikan lagi, boleh pasang extension lagi kat sini untuk tinggikan lagi lah kita punya side mirror ni lah. Okey, yang ini untuk ni lah, mounting yang saya kata tadi tu lah, untuk nak letak kamera. Semua untuk motor ni memang saya tak ada lagi. Biasa memang setiap motor saya akan letak lah untuk nak buat recording lah. Alright, so macam mana kita buat walk around sikit motor selepas beberapa pula, tak ada apa sangat pun, baru tukar side mirror. Lepas tu ada sikit lah, bagi fancy sikit, nombor plate ni nampak lain sikit lah. So masa beli dah suruh tebuk lubang, tapi malangnya lubang tak matching. Ingat dia sama je macam kat Chai, rupanya dia besar sikit, dia tak sama lah. So ni tengah untuk cover ni lah, sebab area kaki kita keluar masuk kat sini. Ni untuk tak nak bagi sakit mata lah, nampak calak balak kat situ kan. Untuk plate pun dah turun ke bawah, dah letak dekat magad depan. Cuma nak nampak lagi ranggi lagi untuk something lah, akan kena buat dekat windshield ni lah. Itulah, saya ingat macam nak tinted saja kan. Cuma dia bila berlekuk-lekuk ni susah sikit lah, kena pro sikit lah untuk nak tinted. Kalau tak ada memang tak cantik lah tinted dia. Okay, next, apa lagi nak make up, korang boleh komen-komen kat bawah ni. Untuk ni saya tak boleh nak tukar yang pakai yang kecilnya, pemegang bar belakang, sebab
ada pakai box, jadi saya kena kekalkan macam ni lah. Alright, tapi motor ni mungkin saya tak adalah nak modified apa heavy tu, tak ada lah. Ada, dia lebih pada simple lah untuk motor ni. Alright, rasa itu saja. Kita sambung on board, kita test tengok macam mana pakai mounting ni. Alright, itu saja untuk video kali ni. Terima kasih. Assalamualaikum and bye bye. Okey, nak update sikit berkaitan dengan apa dekat motor UJ Ford 350 ni. Okey, windshield ni kalau ikutkan kalau boleh tengok dalam video nampak dah semuk kan. Okey, kalau ikut windshield ni bukanlah saya tukar baru, saya cuma ni lah wrapping dengan apa ni, stiker smoke lah, untuk bagi nampak gelap. Kalau nak tukar windshield yang smoke, nah kita beli harga pun boleh tahan juga. Dia yang 1 lebih, 2 lebih, banyak macam-macam jenis lah kan. Cutting pun macam-macam cutting. Tapi nak jimat sikit, 1 jimat, lepas tu 1 lagi kalau kata saya beli, saya buka nak menyimpan lagi pula yang lama ni kan, satu hal pula kan. Sebelum ni dah ada dah yang lain, motor Kawa tu pun dah ada 2-3 saya beli dah, saya simpan juga. Jadi rasa macam nak letak ruang tu satu lagi, nak jual barang asal motor kita tak jual lah kan. Jadi saya buat keputusan wrapping saja. Nampak okey lah. Bila kita turunkan rendah tu still nampak macam sporty jugalah. Jadi nak wrapping terpulang lah, boleh nak wrapping sendiri ke, nak hantar kedai ke. Macam saya tak ada barang untuk nak wrapping tu, memang saya hantar ni lah, kedai aksesori minta wrapping lah. Tapi harga pun murah, baru berapa puluh ringgit je lah. Okey, seterusnya kaki itik ni biasalah saya pasang juga untuk bila parking tu tak ada ni lah, isu tanah lembik ke apa tu, nak mengurangkan lah. Ni pun skru satu dah hilang, tapi still fit, tak ada goyang apa semua, tak ada goyang, sebab lain semua okey. Okey, kat sini loose sikit lah. Ini jenis yang tak ada brandnya lah, yang biasa punya.